Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Baik, video kali ini kita masih di bab yang keempat, Dars Ar-Rabi' At-Ta'am Al-Ladhidh. Baik, kita teruskan dengan perbincangan Al-Hiwar Al-Thani Fil Mat'am. Okey, fi safhah 63. Okey. So untuk maksud hiwar ini saya dah bagi dalam video kelas sebelum ni, so boleh rujuklah untuk dapatkan maksud. Baik, perbincangan kita sekarang adalah untuk latihan muka surat 64. Baik, boleh semak jawapan Okey, soalan pertama, hadhihi qa'imah at-ta'am. Ithnan, at-ta'am ladhidh jiddan. Thalatha, huwa yashrab asir al-burtuqal. Arba'ah, Ilyas ya'kul rusmandi ad-dajaj. Khamsah, al-majmu' bi 35 rinjit. Baik, masih di muka surat 64 bahagian bawah, arahannya sahih al-kalimat al-maktubah bil khat al-arid. Betulkan perkataan yang bold. Okey, wahid, hadha qa'imah at-ta'am. So hadha kita betulkan kepada hadhihi. Okey, sebab apa? Hadha kita guna kalau selepasnya mudzakkar, kalau hadhihi selepasnya muannas. So dekat sini ada ta marbutah. So muannas kena gunakan hadhihi. Okey, ithnan, madza ta'kul ya Fatimah? So ta'kul salah, kita betulkan kepada ta'kulin. Okey, so kenapa salah? Ta'kul dekat sini fi'il mudhari' untuk anta. Rujuk nota muka surat 48. Okey, fi'il mudhari' untuk anta. Tapi dekat sini nama Fatimah, so tak bolehlah guna untuk anta. Tukarkan kepada anti, jadilah ta'kulin. Thalatha, nahnu atanawal al-asha. So betulkan nahnu kepada ana. Okey, sebab apa? Tanawal, fi'il selepas ni bermula dengan huruf alif. So kalau mula dengan huruf alif untuk ana lah. Kalau nahnu dia mesti bermula dengan huruf nun. Nahnu natanawal, baru betul. So dekat sini kita betulkan jadi ana. Arba'ah, Ilyas tashrab al-qahwah. So tashrab salah, kita betulkan kepada yashrab. Okey, kenapa tashrab salah? So yang ni pun sama dalam nota muka surat 48. Tashrab bermula dengan huruf ta untuk fi'il hiya. Tapi nama dekat depan Ilyas. So salahlah, tak boleh guna hiya, kita kena tukar kepada fi'il untuk huwa. So jadilah yashrab dekat sini, bermula dengan huruf hiya. Okey, khamsah, at-ta'am ladhidh jiddan, ladhidah jiddan, kita betulkan kepada ladhidh. Okey, sebab apa? Makanan sangat lazat. So ladhidh ini, lazat ini refer kepada makanan. Makanan dekat depan tak ada ta marbutah mudzakkar. So dia pun kena buang ta marbutah. Jadilah ladhidh jiddan. Baik, seterusnya muka surat 65 kita nak tengok jenis makanan yang diberikan di sini. Okey. So muka surat 65 kita ada al-ma'kulat. So soalan dekat sini, madza ta'kul ataupun madza ta'kulin? Jawapannya akul. Yang ni boleh rujuk dalam nota muka surat 48. Bukan 42 48. So berkenaan dengan fi'il mudhari', ta'kul untuk anta, ta'kulin untuk anti, dan dalam jawapan dia ubah kepada akul untuk ana. Okey. Sama je macam sebelum ni. Soalan dia tanya anta anti, dalam jawapan kena ubah kepada ana. Contoh, kul khubz, kul ruz, kul sya'riyah. Okey, bila kita nak gunakan perkataan dalam kotak di sebelah kiri ini, kena gunakan dengan betul untuk mudzakkar atau muannas. Contoh, kita nak buat nasi goreng. So dia akan jadi ruz maqli. Okey, ruz mudzakkar, tak ada ta marbutah. So yang ni pun mudzakkar lah, tak ada ta marbutah. Okey, contohnya kalau nak buat mi goreng, kita akan guna sya'riyah. Sya'riyah ada ta marbutah. So maqli kena ubah kepada muannas maqliyah. Sya'riyah maqliyah. Tambahkan ta marbutah dekat dia. Okey. So semua perkataan ni semua kena tukar kepada muannas mengikut kedudukan lah. Contoh, sya'riyah muhammasah, tambahkan ta marbutah. Sya'riyah mashwiyah, sya'riyah mubakharah, sya'riyah masluqah.
Okey. So beri perhatian kepada dia punya muzakkar dan muannas lah. Baik, seterusnya muka surat 66 kita ada contoh untuk al-mashrubat, minuman. Tadi makanan, sekarang minuman. Madza tashrab ataupun madza tashrabin. So dalam jawapan dia ubah kepada ashrab. Sama macam tadi, dalam soalan diguna untuk anta dan anti, dalam jawapan kita ubah kepada ana. Contoh, ashrab ma, ashrab syai, ashrab qahwah, ashrab halib. Contoh. Okey. So dalam kotak di sebelah kiri ini, dua perkataan ni kita ubah kepada, boleh ubah kepada muzakkar muannas. Saya ambil contoh syai dengan qahwah. Syai muzakkar, qahwah muannas. So kalau kita nak padankan, syai barid, qahwah baridah, tambah ta marbutah. Syai sakhin, qahwah sakhinah, tambahkan ta marbutah. Okey, untuk muzakkar dan muannas. Baik, yang terakhir muka surat 67, kita nak tengok tentang hasah at-tadawuq ataupun rasa makanan. So dekat sini dia bagi 5 dekat kita. Hul, malih, hamid, mur, har. Contohnya dekat sini dah dalam penggunaan contoh ayat. Okay. So dekat sini kita tengok perbezaan ta'muhu, 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 ta'muha, ta'muha. Okay. So kita tengok dulu dalam dia punya contoh soalan, dalam contoh soalan dan jawapan. Okey. Kaifa ta'mus sukar? Ta'muhu hul. Bagaimana rasa gula? Rasanya manis. Kaifa ta'mul milh? Ta'muhu malih. Bagaimana rasa garam? Rasanya masin. Kaifa ta'mul laimun? Ta'muhu hamid. Macam mana rasa lemon? Rasanya masam. Kaifa ta'mul qahwah? Ta'muha mur. Bagaimana rasa kopi? Rasanya pahit. Kaifa ta'mul syurbah? Ta'muha har. Macam mana rasa sup? Rasanya pedas. Okey. So ni tom yum lah kot, sup yang pedas kan. Okey. So apa beza hu dengan ha dekat sini? Hu kita gunakan untuk muzakkar, ha kita guna untuk muannas. Okey. So kenapa di sini dia guna hu? Sebab dia refer kepada sukar. Bagaimana rasa gula? Rasanya. Nya ni kembali kepada sukar. So sukar ni muzakkar, kita gunakan ta'muhu. Okay. Ta'muhu malih, dia kembali kepada garam. Rasanya, nya tu garam. Ta'muhu hamid, hu tu kembali kepada laimun. Rasanya masam. So laimun muzakkar, dia guna hu. Berbeza dengan yang keempat dan kelima. Ta'muha mur, ta'muha har. So dekat sini dia refer kepada qahwah dan syurbah. Kedua-duanya ada ta marbutah muannas. So dia gunakan ta'muha dekat sini. Okay. So itu je lah fokus kita di dalam video kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.